water heater ni dia memang bagi dengan sekali dia punya set tubing putih dengan dia punya wiring ni. Ini wiring dia dan dia punya ELCB tu memang dibagi bang. Tapi saya punya rumah ni kebetulan ELCB dia memang rumah baru ni dia dah buat siap-siap dah ELCB dekat DB box. Dah sedia ada lah. So saya untung dekat situ je lah. Tapi kalau abang tak ada set yang macam saya ni, yang tu tak ada, kena buat wiring asing, saya pakai memang dah lama, dalam hampir setahun lebih macam tu. Okey bang. Yang ni dia touch screen. Ada dua model dekat beg kuning. Yang ni satu kan, yang macam ni kan. Saya order lagi satu bang. Saya nak order yang sama, tapi saya nak tunjuk benda tak ada. Nak tunjuk yang lagi satu model ni, yang lain tu kan. Okey, jom kita unbox yang ni. Abang tengok. Ni dia punya set water heater, user manual dan dia punya warranty. Ni warranty. Warranty ada, jangan risau. Design macam ni. Bracket, wall plug, LCB set. Yang ni dia punya waterproof casing. Apa kena pasang LCB ni dalam dia. Memang akan dapat semua ni. Dia punya user manual ni, dia punya unit, di LCB tu kena pasang. Ni memang untuk safety dan waterproof casing. Bracket, ini semua shower holder, shower hose, outlet hose dengan inlet hose lah. Semua complete, plug and play, terus boleh pasang lah. Kita on sini. Nampak dia dah function. Dan seterusnya korang kena pergi dekat sini. Korang on je. Dia touch screen tau. Ni korang boleh level down, korang boleh level up juga. Nampak? So water heater tu dia pakai suhu automatik tau. Dia akan detect suhu yang sesuai dengan keadaan air berapa yang kita set. Dia waterproof, jangan risau. Korang boleh tekan-tekan je. Masa korang tengah mandi pun tak ada masalah. Dia sampai level 7 lah. Korang boleh pilih korang nak model ni ke ataupun korang nak model ni. Korang pilih je korang nak yang mana dekat beg kuning bawah tu.